Saya tak pernah dalam sejarah hidup saya kata PAS itu parti ajaran sesat. Yang kata siapa? Anwar tak tahu. PAS adalah parti ajaran sesat. PAS, parti ajaran sesat. Saya tak pernah kafirkan PAS. Siapa yang kafirkan? Anwar tak tahu. Tafsiran PAS sekarang ni parti kafir. Apabila nampak peluang, prinsip diketepikan. Punya berjuang untuk Islam. Kadang-kadang saya malas juga nak serang Dr. Mahathir, tuan-tuan. Dr. Mahathir ni ibarat macam singa tua, tak ada gusi. Anwar tak tahu. PAS akan jadi pembangkang selama-lamanya. Anwar tak tahu. Kalau semua orang ikut PAS dengan ajaran sebegitu, ramai orang Islam akan sesat. Lebih lagi dia gunakan agama untuk tujuan politik, lagi menyesatkan. Anwar tak tahu. Parti PAS ni parti yang suka bohong. Sudah jadikan pembohongan itu sebagai satu apa disebutkan syariah compliance. Anwar tak tahu. Orang Melayu sudah kenal siapa PAS. Bagi nama saja Islam tapi sanggup bercium mulut dengan perompak. Anwar tak tahu. Yalah, dia bukan Perdana Menteri.